Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Malam ni kita dengan NK 250 CF Lite lah, CF Lite NK 250, bukan CF motor yang lama punya. Yang aku dipinjamkan lah. Aku ada dua benda aku nak buat dengan motor ni. Dua benda yang aku nak buat ni. First kali aku nak tolong pasang dia punya balancer. Yang sebelum ni aku pernah share kan, solution untuk apa punya vibration tu kan. Tapi dalam video tu aku tak tunjuk tutorial cara pasang. Dan yang kedua aku nak buat first ride impression lah untuk motor ni, which is sekarang lah. Dan ni hampa tengah tengok first ride impression CF Lite NK 250. Aku tak baca lagi dia punya spec sheet. Aku tak belek-belek lagi motor ni. Kalau hampa tengok tadi aku baru keluar daripada area 68 Avenue tu. Betul-betul aku baru lepas ambil motor ni daripada owner. Aku jumpa owner kat situ, swap dengan aku punya Gixxer 250. So ni true punya first impression lah. Bukan dah naik semalam, dah try rasa, lepas tu cakap first impression. Tak, memang betul-betul first impression. Dan bagi aku kalau hampa nak tengok review, paling penting yang first impression sebenarnya. Setakat kita baca spec sheet, baik hampa baca sendiri kan. Tapi akan ada jugalah video review tu, akan ada juga. Sebab lah ni malam, bila malam aku nak adjust dia punya fit and finish, mungkin ada benda nak kena belek-belek tu, tak nampak kan. So kita cerita about sedap tak sedap lah. So far aku rasa naik motor ni sedap lah, sedap. Dan aku nak kena naik lama sikit baru aku boleh compare dengan aku punya Gixxer. Dan aku nak compare dengan Gixxer tu bukan sebab nak fight brand ke apa, sebab kita memang nak compare lah motor yang duduk dalam kategori yang sama kan. Sama-sama motor kategori commuter bike lah, 250cc single cylinder ni. Dan motor ni dia pakai liquid cool lah. Tayar belakang 140, tayar depan 120. Tak silap aku lah, nanti aku baca balik spec sheet. Dan dia punya top figure dengan horsepower tu lebih kurang Gixxer lah. Pendek cerita, motor ni memang sebiji lah macam Gixxer tu, dia punya level. Cuma dia pakai liquid cool lah, dia tak pakai oil cool. Dan bila bercakap pasal Gixxer, aku terlupa aku dah bawa laju, tak tahu apa dengar ke tak. Sebab motor naked, masa first aku buat video Gixxer tu memang tak dengar apa. Motor tak ada windshield kan. Aku try slow sikit lah. So apa kriteria yang patutnya aku cerita pasal motor ni lah. Sebabkan motor ni motor commuter, aku nak cerita apa pasal keselesaan menunggang, practicality, macam tu lah. Cuma yang aku tak boleh nak tunjuk kat hampa dia punya top speed. Sebab motor ni baru sangat-sangat keluar. Tengok baru jalan 29km. Baru 29km, tak boleh nak lenjam motor orang kan. Tapi apa yang aku boleh rasa, dia punya gearing tu sedap jugalah. Macam ni duduk gear 6 ni kan, tengah duduk cruising gear 6, nak pulah boleh pulah lah. Tapi aku rasa macam dia, macam Gixxer tu sedap lagi kot. Sikit lah, sedap sikit pada dia. Ok, suspension, kat situ tempat nak test suspension. Dia punya line kuning boleh tahan tebal tu. Suspension sedap. Bila langgak jalan tak rata ni pun selesa. Nak kata lagi selesa pada Gixxer pun tak, nak kata kurang selesa pun tak. Aku rasa memang sama level lah. Atau mungkin dia lebih sikit lah aku rasa. Sebab selalu Gixxer tu aku langgak line kuning tu memang bergoncang sikit lah badan. Tapi yang ni almost macam tak bergoncang. So biasalah, setiap motor ni dia ada lah kelebihan dan kekurangan dia kan. Cuma bagi aku, salah satu kelebihan terbesar motor ni dia punya harga lah. Sebab dia punya harga kapcai. Harga kapcai, kalau kata apa beli adalah sedikit kekurangan daripada pesaing dia pun tak kisah lah. Dan masa owner ni nak beli motor ni, dia duduk sebelah-sebelah dengan SRK 250. So yang naked punya version juga lah, harga sama. Satu QJ motor, satu CM motor. Owner pilih CM motor. Walaupun SRK tu main dengan TFT meter, main dengan USD fork, tapi dia pilih CM motor. Sebab owner ni dia jenis hati tengok benda. Dia suka fit and finish motor ni. Fit and finish motor ni tak nampak macam motor-motor bajet. Oi, dia punya switch ada lampu lah. Motor murah macam ni bagi switch macam ni. Oh, baik lah. Yang ni lah benda yang aku selalu puji CM motor, benda-benda macam ni. Benda-benda remeh yang orang tak pandang. Okay, dia punya braking sedap. Lagi sedap pada Gixxer.
Gixxer, sorry. Braking dia lagi sedap. Oh, traffic light rosak. Aku ingat aku nak lagak lampu, rupanya traffic light memang rosak. Ada try brake belakang. Okay, brake belakang biasa. Dia punya shifting dia macam ni sikit. Orang kata tak tahu, mungkin tak ngam lagi dengan aku. Aku kena naik lagi sehari esok motor ni. Tapi downshift semua lembut lah. Kita try cari neutral, senang cari ke tak. Kita bagi berhenti terus. Full stop. Oi, senang. CF motor memang senang cari neutral. Lembut elok kelas dia. Semua shifting yang aku cakap tadi tu bukan bab clutch atau gear, dia lebih kepada in between bila dia nak tangkap balik tu. Dia tangkap balik tu macam ada rasa menyentap sikit lah. Kalau hampa beli motor ni, hampa takkan rasa benda tu. Tapi kalau hampa duk tukar-tukar motor, mungkin hampa akan rasa sikit. Kita try sekali. Tak rasa pula. Mungkin tadi lah. Tadi. Okay, ada sikit. Ada sikit lah. So tak tahu lah, itu mungkin kena adjust kelas ke apa kan. Ataupun mungkin aku punya tangan dengan kaki tu kena synchronize balik dengan motor ni. Tapi so far benda ni aku perasan dalam kebanyakan motor baru yang aku belilah. Time mula-mula beli kadang-kadang ada lah rasa macam ni, motor apa pun. Tapi bila dah lama dah ngam tu dia okey lah. Tapi dia punya power dekat gear 6 tu aku rasa Gixxer lagi best lah. Ni dia ada rasa kosong sikit. Kira Gixxer tu rasa dia lagi gigit lah. Tak silap aku. Aku tak confirm lagi benda ni. Gixxer tu dia punya block lagi besar, tak silap. Dia sebab CC kan dia stroke, bore darat stroke kan. So ada yang piston dia kecil tapi stroke dia panjang. Ada yang piston dia besar tapi stroke pendek. Yang ni tak silap dia punya piston kecil sikit daripada Gixxer. Tak silap aku lah. Nanti kena check balik spec sheet. Ataupun kalau hampa tak tengok lagi video selepas ni lah. Sebab selepas ni video yang aku bawa keluar, mungkin aku akan baca lah benda tu kan. Hampa boleh google sementara. Tapi so far sedap lah. Sedap dan aku rasa sangat-sangat berbaloi dengan harga. Dan yang aku dah rasa lah, tak ada aku compare sebelah-sebelah, aku dah rasa dah memang dia punya feeling pegang ni memang puas. Pegang dia punya button-button ni, pegang dia punya gear level, clutch level, brake level, dia punya throttle, semua ni rasa lagi sedap. Vibration ni memang betul-betul antara, untuk kategori 250 single piston, aku rasa yang ni antara yang terlembut aku pernah bawa lah. Tu langgar jalan lah. Ni jalan tak rata ni. Tak terasa terentak badan. Selesa, betul-betul selesa. Lagi halus lah. Aku rasa kalau compare dengan Gixxer tu dia lagi smooth lah. Dia punya suspension lagi sedap. Ni penting lah, first impression guys. Tadi aku cakap macam lebih kurang. Kali ni aku hadap situation lain, aku cakap macam dia lagi sedap pula. So hampa sama-sama judge motor ni sambil hampa tengok. Ibarat hampa tengah tengok live lah, senang kata. So untuk malam ni sahaja apa yang aku boleh cerita. Untuk kalau compare dengan Gixxer 250 aku rasa Gixxer 250 menang cuma satu benda. Buat masalah. Dia cuma menang dekat gear ratio dia kot. Mungkin lebih linear. Mungkin setup gear dia lagi best. Ataupun mungkin sebab dia punya engine bore lagi besar, lagi sedap ke apa. Tak tahulah yang mana satu. Ataupun mungkin dia punya ECU tune lagi perfect, lagi tune. Seperti yang aku pernah cakap sebelum ni sebelum ni masa aku review Gixxer tu, aku tak ingat video mana satu lah. Aku dah cerita lah kelebihan brand lama ni, walaupun dia made in India sekalipun, dia dah ada experience kan. Itu salah satu kelebihan lah beli brand Big 4. Dia tahu nak tune bagi cun-cun macam mana kan. Dan brand baru ni macam CF motor ni, aku tengok review dari US, dia banyak review CF motor. Dia kata kebanyakan motor dia dia akan tune dulu. Sebab CF motor lepas dah tune, lepas dah remap akan lagi sedap daripada stok. So yang tu mungkin satu kelemahan kecil
yang bagi aku, kalau orang yang betul-betul, orang kata betul-betul teliti boleh rasa, ataupun orang macam aku yang duk try motor ni mungkin boleh rasa. Tapi kalau hampa, katalah hampa dari kat China, hampa nak upgrade pakai 250 single piston, hampa terus beli CM motor ni, benda macam tu hampa takkan perasan dan hampa takkan rasa lah. Hampa akan appreciate, hampa akan seronok pakai. Itu aku boleh cakap. Dan disebabkan harga dia below 10k, aku tak nampak, oi, aku break sebab bump tu takutlah terhentak. Tak terhentak langsung bai. Nak try pusing kot ni pula. Lama tak pusing kot ni. Rumah depan ni kan, tapi tak pernah pusing kot ni. So itulah aku rasa. Apa lagi aku nak cerita. So ni first impression, tak mau cerita banyak sangat. So itulah aku rasa hampa akan lebih appreciate lah. Dan sangat-sangat berbalik lah dengan harga. Cuma esok aku akan buat video review motor ni, dan juga video pasang, tutorial pasang balancer tu kan. Dan selepas owner ni sebenarnya tengah sakit ni maknanya. Dia ambil motor ni walaupun dalam keadaan sakit, dia ambil jualan motor sebab motor baru. Dan motor baru sampai tak ada ambil masuk hospital. So baru keluar, baru ambil motor. Aku nak ajak dia buat comparison side by side pun macam serba salah lah kan. So mungkin minggu depan pula aku akan buat side by side comparison dengan Gixxer 250 motor ni. Sebelah-sebelah kita compare sebelah-sebelah secara teliti lah. Dan buat masalah itulah. Itulah conclusion pendek, conclusion sementara pendek yang aku boleh bagi kat hampa. Yang so far yang aku rasa Gixxer tu sedap pada motor ni hanya dekat dia punya gear ring. Gear 6 Gixxer rasa lebih hidup, lebih gigit, lebih linear lah. Dia punya power band tu mungkin lebih linear lah. Tapi selebihnya dari segi suspension, handling, dan juga keselesaan menunggang, keseronokan menunggang tu, aku fit and finish aku nampak macam motor ni menang lah. Okay guys. Braking boleh lagi sedap. Okay, gear 5 bawa 40. Bukan bawa 40 lah, start pada 40. Nanti mungkin aku akan buat sebelah-sebelah kan. Pakai gear 5 bawa berapa, lepas tu try pula. Lepas tu bawa gear 6, contohlah masih duduk sebelah-sebelah, maintain gear 6, bawa 80, lepas tu try pepah untuk speed, tengok dapat berapa kan. Mungkin aku akan buat comparison macam tu juga lah. So apa, stay tune lah. Thanks for watching. Sorry lah kalau video malam ni nampak macam berterabang sikit. Tapi yang ni video yang betul-betul jujur lah. Jujur daripada aku lah, bukan stage punya video lah. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.